Apakah hukum seorang itu gunting rambut tidak suci daripada haram sok? Dia terlupa, dia teringat lepas gunting rambut, adakah dosanya diampun atau tidak? Baik, dia ini tak mandi junub lagi. Semalam jimat, bangun pagi dia pergi gunting rambut pukul 10 pagi. Lepas gunting rambut teringat, tak mandi junub lagi. Allah ampun tak dosa dia? Nampak? Tidak diampun. Kenapa tidak diampun? Dia pun tak berdosa. Nampak tak? Dia dah salah faham. Dia dah salah faham. Dia kata dia dah berdosa. Tidak ada ulama kata yang gunting rambut dalam hadas berdosa. Tak ada. Baik-baik. Orang yang berhadas tidak mengapa memotong bulu-bulu dan rambut badan. Tidak mengapa. 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, kau yang kuat. Adapun pendapat yang dhaif, yang lemah dalam mazhab, makruh dia kata. Bukan haram, makruh dia. Okey, makruh gunting rambut belum mandi junub. Pendapat yang kuat harus. Pendapat yang lemah sekalipun makruh pun tidak berdosa. Dia ni datang tiba-tiba berdosa. Salah. Buang balik pendapat yang tak benar.